Hari ni kita ada dua kelisa. Kelisa ni datang dengan masalah gas kurang, tapi ada beberapa benda pelik lah yang bengkel mekanik sebelum ni buat. Jom kita tengok. Okay, sekarang ni dia pakai kompresor Senden SWJ lah, dia dah tukar. So tak apalah, tak adalah, tak normal sangat. Okay, first kita nampak ada buat welding lah kat sini, tapi welding ni tak bocor. Jadi okey lah, tak ada masalah. Tapi owner kata tukar jadi original balik. Okay, nanti kita tengok. Okay, kondenser dia pun tak ada apa-apa masalah. Okay, normal. Tapi apabila kita follow dia punya pipe, okay, pipe dekat sini kita dah nampak agak hitam dan dah tak nampak apa-apa lah senang cakap. Tapi boleh nampak lagi kalau tengok betul-betul. Tapi bila kita teruskan lagi pergi ke sini, kenapa ada dryer kedua? Untuk kelisa, dia dah ada dryer kat sini. Dalamnya ada bag, boleh tukar dia punya dryer dalam ni saja, tak perlu tambah dryer baru. Jadi dryer ini redundant lah. Kenapa nak kena ada dryer dua kali? And then pipe dia pun dia dah custom baru. So ini kita akan jadi pipe yang baru balik lah. Dan kita akan cabut cooling coil untuk tengok adakah bocor kat dalam. Kereta ni masih original lagi semua. So, senang lah nak buat kerja. Ni pun cooling coil dia. Should be kelisa ni pakai sistem Senden. So yang ni kita flushing dulu sebab kita nak buang minyak sebanyak mungkin. Kemudian bila kita dah cabut semua nanti, baru kita akan tembak lagi untuk buang semua minyak yang ada kat dalam sistem sepenuhnya. Sebab kalau flushing kereta-kereta lama ni yang pakai expansion valve warna kuning tu, selalu minyak akan sangkut dekat expansion valve tu. Jadi kita kena cabut cooling coil dan kita buang semua minyak yang tersangkut kat dalam tu. Barulah minyak sepenuhnya kosong dan boleh digantikan dengan minyak yang baru. Okay, yang ini kipas yang lama lah, yang original dia. Saya dah sarankan dekat owner untuk tukar yang high speed punya. Baru 200 tambah. Okay. Baru kita tengok hasilnya lepas ni. Kita cabut-cabut dulu semua dan servis. Jadi lepas kita flushing, so kita jumpalah masalah dia. Masalah dia adalah pembekuan pada dryer yang dia tambah ni. Maksudnya dryer yang dia tambah ni tersumbat. Jadi kita tukar pipe, should be masalah kereta ni dah selesai lah. Biar lalang tu kita akan servis kondenser, tukar dia punya dryer bag sekali dan kita akan cabut cooling coil untuk servis. Air radiator dia pun tinggal sikit sangat ni ha. Kita tengok dalam tu, tinggal berapa je tu ha. Sikit sangat ni. Bawah tu. Okay, kita buka kepala radiator dia. Air putih habis. Ni sepenuhnya bukan air coolant ni. Air masak je ni. Okay, ni dalaman dia. Kita dah nampak ada pengaratan sikit. Kalau ada pengaratan maksudnya sebelum ni tak vacuum. So kondenser ni kita akan tukar baru lah. Kita tak nak ada kotoran dekat dalam sistem. So semua karat-karat tu akan mengganggu kompresor di kemudian hari. Jadi sekarang kita cabut lampu untuk cabut pipe. So lampu dah cabut, tinggal cabut pipe je. So pipe kita buka lalu atas. Okay, so kita dah cabut dia punya pipe. Besar kemungkinan kebocoran utama dekat sini. Pipe ni sendiri bocor. So kita tarik keluar. Dan ini ke laut lah jawapannya. So tinggal cabut dryer dengan pipe belakang je. Nantilah. Sekejap lagi makan dulu. Jadi kita dah berjaya keluarkan cooling coil. So kita bagi tekanan dan bila kita masukkan ke dalam ni, keluarlah bubble dia. Dia bocor dekat pipe. Tapi dengan keadaan cooling coil macam ni, kita tukar je lah cooling coil baru. So especially kita tukar, pipe ni dah kita tukar juga sebab dia dah bengkok kan kat situ. Cooling coil pun tukar baru. Ni kotak cooling coil dia. Nampak tu, bertahun-tahun punya kereta kan. Sini kita servis balik. Yang atas ni kita buat balik span dia. Habuk dia, mantap. Kan, sini semua cuci. Yang ni pun kita akan cuci juga. Jadi kita buat balik span-span dia. Span ini pun kita buat balik. Lepas tu span ni pun kita buat balik. Span yang ni kita buat balik. Lepas tu asalnya tak ada cabin filter. Nanti kita tambah. Dekat sini lah tambah cabin filter. Okay, blower kita buka dan kita akan cuci lah blower dalam ni. Ok, dah cuci. Putih balik. Okay, so cooling coil kita dah masukkan. Betul-betul fit.
Special valve macam tu, dia punya bab macam ni. Okey. Yang ni kena ada getah. So kita dah siap pasang condenser. Lepas tu kita dah siap pasang pipe ni. Kemudian kita akan pasang dia punya pressure switch. Ini tengah pasang pipe untuk dia charge hose. Boleh pakai balik lah sebab tak bocor. Okey, kita dah betulkan kotak cooling coil. Perfect seperti sedia kala. Udara luar pun okey. Span dah jadi asal. Span ni pun kita dah buat balik. Thermistor dah duduk kat tempat asal balik. And then kotak dia dah cantik. Okey, jom awak masuk.